Nabila, nak tanya sikit lah. So sekarang ni nampak gayanya kemungkinan besar akan move daripada Bersatu ke satu parti yang baru. So apa pendapat sebagai pemimpin muda yang bagi saya selaku pemimpin muda lah, dan juga antara orang yang dipecat semalam, bagi saya ini adalah satu orang kata perjuangan yang baik lah. Sebabnya kita tahu apa yang didedahkan oleh Datuk Rona dan juga Datuk Seri Hamzah sebentar tadi semasa dalam ucapan, terutamanya kita sebagai calon PRN Sabah ni, kita sangat terkesan dengan tindakan Presiden. Jadinya apabila dah dipecat dan juga Datuk Seri Hamzah membawa sahabat-sahabat untuk berjuang bersama dengan beliau, bagi saya ini membuka pintu perjuangan yang baru, terutamanya untuk anak muda, untuk memahami erti perjuangan untuk rakyat di luar sana lah. tak rasa ke ini akan memecah belahkan lagi orang Melayu, especially? Apa dia? Tak rasa ke benda ini akan memecah belahkan lagi penyatuan orang Melayu? Hakikatnya berada di dalam Bersatu sehinggalah semalam lebih menampakkan memecah belahkan Bersatu. Dan apabila kita dah dipecat dan diberi ruang untuk ada satu jajaran yang baru, kita sangat-sangat positif lah. Ini akan menyatukan kembali